Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri The Imamku episod ke-25. So jom kita tonton. Kalau awak suka sangat dia, awak kahwin je lah dengan dia. Suami dia pun dia tak nak kan? Dah lah tempang, perangai pun tak semenggah. Tapi awak baik. Awak sanggup tanggung semua hutang dia kan? Jadi awak lah kahwin dengan dia. Senang. Syumaira, tolong jangan petikaikan keikhlasan saya, Syumaira. Dia tu kakak saya dunia akhirat. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak balik. Apa dengan kakak saya tengah sakit, Syumaira? Suka dah ni. Ceraikan saya. Ikatkan Humaira dengan Budin ni dia macam makin rapat lah lepas Humaira buat perkara-perkara yang kita rasa comel tapi sebenarnya nak menarik perhatian Budin. Tapi Budin seorang yang keras, sekeras hati Roy dalam cerita Gila-Gila Remaja. Sebab Roy ada tanggungjawab dia pada kakak ipar dia yang masih Humaira tak tahu sebenarnya kakak dia sendiri. Dan itulah kakak dia jadi kakak ipar dia tu jadi mangsa rumah tangga lah. Jadi dia nak menyelamatkan kakak dia. Rasanya Humaira tak tahu betapa seriusnya apa yang berlaku pada Lily, kakak dia sendiri yang merupakan kakak ipar dia. Lepas tu minta tak cerai pula. Tak tahu berapa kali dah minta cerai. Rasanya itulah bila tengok karakter Budin ni, rasanya dia macam boleh je ceraikan Humaira dan dia dapat sokongan daripada penonton. Ceraikan je lah Budin, kahwin dengan aku. Tapi saya rasa yang pada suka lah Dahlia lah, sebab Dahlia buat apa-apa yang membuatkan Humaira jadi benci dekat Budin. Dan ada penonton berpendapat dia bersetuju kalau Budin ceraikan Humaira sebab perangai dia makin menyakitkan hati orang. Tapi ada juga yang kata sebab dia nampak Humaira ni karakter yang ego. Jangan cakap besar, nanti kamu tahu juga siapa kakak ipar Budin. Marah, ego tinggi, belum kahwin dah macam dah ada perangai nak bercerai semua. Jadi penonton rasa Budin patut biarkan dia rasa menyesal sebab jadi seorang kaya yang sombong dan bongkak. Mungkin patutlah Humaira kahwin juga dengan boyfriend dia sebelum ni, tunang dia Rafiq itu. Tengoklah macam mana rumah tangga dia bila kahwin dengan si Rafiq. Okey, jumpa lagi.